Dah siap cantik. Dah ada nama. Ainur Maidia. Nama Ainur dah sampai korang. Tag nama dah sampai. So, kita nak pakai gam ni je korang, senang. Yang ni beli saiz 25 ml. 25 mm. 1 meter. Baru RM3 lebih je korang. So, kita lekat je kat belakang nama ni. Dah lekat, lepas tu kita sereka, barulah kita tampal dekat sini. Lepas tu baru kita sereka balik. Senang je korang. Jom kita potong dulu ikut tag nama ni. Okey, korang pastikan belah dalam ni macam ni. Belah dalam dia macam ni. Pelekat dia belah dalam. So, korang potong ikut dia punya nama ni. Tag nama ni. Okey, korang dah ngam-ngam potong. Korang ambil sereka. Korang sereka je. Bagi gam dia melekat. Lepas tu kemudian korang buka je sini. Dia dah melekat. Korang buka je. Okey, senang je. Korang buka je. Lepas tu korang tampal. Jangan sengit tau. Tampal macam ni. Ikut betul-betul. Okey. Lepas tu baru korang ambil sereka balik. Korang sereka. Senang, mudah je kan. Senang, mudah je. Betul ke kakak? Korang nak masuk dalam mesin basuh pun senang. Tak ada masalah. Cantik, mudah je. So, korang boleh tengok kat sini. Korang boleh tengok dekat-dekat. Nampak tu korang. Dah siap.